Semua bangun. Baiklah, Assalamualaikum semua. Baik, sebelum kamu semua duduk, saya nak kamu semua tengok bawah meja kamu. Ada sampah ke tak? Tak Awak dah ada kenapa Ego. belum belajar dah ketawa? Tak ada Ego. Ada? Okey. Lagi saya nak tengok kamu semua tengok meja-meja. Kalau dah Tapi meja ada satu je. Meja ada satu Ego. betulkan je lah, satu Okey. pun. Ego. Dah betul dah? Dah. Okey, dah, semua boleh duduk. Ego banyak selalu dulu. Baiklah, hari ni hari apa? Habis. Baru boleh hari ni? Jelas. Betul? Siapa tak ada? Semua ada. Semua ada. Betul tak? Belah ni ada berapa orang? 20. 20. 15 per 20 lah. Oh, 5 orang Enam. datang. 10. Baiklah, sebelum kita belajar hari ni, saya ada teka-teki lah untuk kita mainkan. Saya ada 3 teka-teki. Tapi teka-teki ni berkonsepkan sastra je lah, tak keluar daripada konsep sastra. Semua dah sedia ke? Dah. Dah. Okey, teka-teki pertama. Radin, baca teka-teki ni. Berdiri ke duduk? Berdiri lah. Teka-teki pertama, aku mampu mengubah suasana. Kadang mendamaikan, kadang mencetuskan amarah. Aku lahir daripada perasaan. Siapakah aku? Cuba teka. Lode. Haji. Perasaan saya. Perasaan. Perasaan. Perasaan saya kepada dia. Dia. Ke siapa? Awak tu. Pilu je you pilu. Ya? Dia melibatkan Hati. pemikiran. Hati tu. Ha? Hati. Hati. Salah. Saya tu. Ha. Emosi dia rasa. Betul. Bijak. Coklat. Sabar. Tak main lagi, sabar. Baiklah, teka-teki kedua. Saya nak Ambar baca. Nampak tak? Aku wujud dalam diri setiap orang. Kadang benar-benar tinggalkan tanpa sesedari. Ada yang baik, ada yang buruk. Siapakah aku? Cuba teka. Aku wujud dalam diri setiap orang. Kadang mempengaruhi tindakan tanpa disadari. Ada yang baik, ada yang buruk. Siapakah aku? Perasaan. Perasaan. Salah. Dalam tempat Ego. Nilai murni kan? Nilai ni. Bangun ke dia? Orang itu. Wujud dalam diri setiap orang. Jawapan dia. Orang dah baca Nilai tu. murni. Betul. Wah. Dan yang terakhir, teka-tekinya. Saya nak Hidayah. Baca. Baca. Boleh bangun. Aku boleh berubah, boleh menjadi lebih baik atau lebih buruk. Perubahan aku sering menjadi pengajaran kepada pembaca. Saya Ego. Ya. Sikap. Sikap. Betul. Ui, dia macam bicik tu. Betul. Tak lah, mana bawa phone. Betul. Baiklah. Jadi berdasarkan 3 teka-teki itu, dia akan berkonsepkan pembelajaran kita hari ini, iaitu mengenali dan memahami prosa moden, iaitu drama. Siapa tahu di kat tempat ni ada berapa drama? Satu. Yang lain? Betul ke satu? Dua. Betul. Dua. Iaitu drama Ana dengan drama anda, Mr. Blackway. Blackway. Dan untuk objektif pembelajaran kita ada 3. Yang pertama adalah memahami dengan jelas dan betul sinopsis drama Ana. Yang kedua, menguraikan 3 watak dan perwatakan dalam drama Ana. Dan yang terakhir adalah membincangkan 3 peranan watak dan perwatakan dalam drama Ana ini. Baiklah. Baiklah, saya nak tanya, apa yang kau faham pasal drama ni? Lakonan. Benar. Lagi? Situasi. Orang berlakon. Ada plot. Sabar, satu-satu. Lakonan.
Orang berlakon. Lakon. Sama je. Watak. Watak. Latar belakang. Latar Skrip. belakang. Skrip. Latar. Ada Dialog. tema. Dialog. Ada persoalan. Tangan saya satu. Tema ada persoalan. Memang tak ada. Ada ke? Drama tu lah. Pada ada. Terima kasih soalan jawapannya. Tahu. Kita akan go kepada maksud drama. Drama adalah satu bentuk karya sastra yang menggambarkan peristiwa konflik dan watak melalui dialog dan aksi yang dipersembahkan secara langsung, dipentas atau divisualkan melalui media seperti televisyen dan filem. Drama ini bertujuan menghidupkan cerita melalui lakonan, pergerakan, suara dan ekspresi watak. Untuk pengetahuan semua, ini adalah maksud umum untuk drama. Tapi tidak melibatkan kita lah. Kita akan lebih kompleks, iaitu pasal drama yang menggunakan antologi. Contohnya drama ni, antologi Kebentang Sela Petai ni. Sebab dia tidak melibatkan lakonan, hanya teks sahaja. Oh. Jadi kita tak perlu berlakon, jadi kita kena baca je. Jadi untuk masuk ni dah drama di dalam antologi merujuk kepada teks drama yang dimuatkan sebagai salah satu karya dalam sebuah antologi sastra. Baiklah, drama Ana. Siapa dah baca drama Ana ni? Alisa. Belum? Belum. Alisa dah baca ke belum? Dah. Baru masuk tingkatan 4. Ya ke? Baru masuk dah? Ya, pemalas lah. Oi, pemalas. Pemalu eh. Kemal. Saya duduk tapi ni. Ya. Cuba ngaji sikit. Tak boleh? Kau kolah sikit. Jadi saya bakar hari dulu. Saya bakar lah. Baiklah, sinopsis drama. Saya nak Aimin baca ayat pertama. Saya nak bahas. Ni gaya apa? Nak baca dia apa? Itu ah. Gaya gurun. Gaya bebas pun boleh. Baca je. Drama Ana karya Kemala mengisahkan watak Ana iaitu seorang gadis peranakan Inggeris dan Melayu yang dibesarkan di England dan kehilangan ibunya akibat ditembak komunis semasa darurat di Malaya. Anak kesayangan Dah. Dah. Ayat kedua pula. Saya nak ni, yang banyak cakap pun. Anak kesayangan Thomas Carpenter ini menuntut dalam jurusan ekonomi di Universiti Cambridge, tetapi meninggalkannya demi cintanya kepada Zaki dan mengikut lelaki itu ke Malaysia. Okey. Abah, ayat ketiga pula. pada tahun 19 Yang lain dengar sebab nanti kita ada aktiviti untuk sinopsis ni. Pada tahun 1967 di sebuah lapangan terbang, Ana bergegas ke kaunter penerbangan untuk pulang ke London setelah merasakan dirinya terpenjara selama 4 tahun kerana Zaki lebih menyayangi ibunya Makmunah. Baik, terima kasih Abah. Fadil, sambung. Ketika menunggu penerbangan yang ditunda, Ana teringat pesanan ayahnya tentang ketidakbahagiaannya bersama Zaki. Vanessa sambung. Zaki muncul Ana tidak pergi dari dirinya dan anak mereka tunang, namun gagal. Okey, sambung. Terkencang turut menunjuk memaklumkan bahawa Zaki sangat menyayangi Ana dan Makmunah bakal menjadi pemberian mata. Okey, ni last. Makmunah dan Tina juga merayu supaya Ana tidak pergi, tapi Ana tetap bertegas dan akhirnya melangkah masuk ke badan melepas untuk pulang ke London. Baik. Terima kasih Nudin. Okey. Jadi tadi kita dah dengarlah kawan-kawan kita baca pasal sinopsis drama Ana ni. Faham tak apa sinopsis dia? Faham. Apa yang kau dah faham? Aimin, kau paling kuat tadi cakap faham. Ya, apa yang saya faham, Ana tinggalkan Zaki. Bapak ni kerja. Okey, terima kasih. Alisha, apa yang awak faham? Ana tu seorang gadis peranakan Inggeris Melayu, dia macam baka Inggeris. Pakai Inggeris. Boleh. Boleh. Kerunak sah. British hand. British boleh. Dengan kucing tu. Betul lah tu. Nak cikgu orang Selatan. Okey. Cikgu Nat. Bapak ni kerja. Okey, terima kasih. Alisha, apa yang awak faham?
Ana tu seorang gadis peranakan Inggeris. Melayu. Ia macam baka Inggeris. Keturunan sah. Kelantan. Betul dah tu. Cikgu dia orang Kelantan. Untuk aktiviti pada kita hari ini, iaitu jom kenali drama Ana. Jom. Okey. Untuk aktiviti ni, pemarkahan yang saya akan nilai adalah dari segi ketepatan isi. Iaitu, pelajar yang cemerlang dapat menyatakan sinopsis drama Ana ini dengan ringkas dan jelas. Bagi pengurusan masa pula, pelajar yang cemerlang dapat membentangkan sinopsis ini secara terus tanpa mengambil masa yang lama. Seterusnya dari segi kerjasama kumpulan, iaitu pelajar dapat memberi kerjasama dengan hadir ke hadapan kelas untuk pembentangan. Dan pemahaman konsepnya adalah menunjukkan pemahaman dan keyakinan yang mendalam ketika membentang. So, aktiviti ini kita lebih kepada perbincangan dan juga perbentangan lah. Jadi, saya nak bentuk kepada 3 kumpulan. Semua kan. Awak pilih kumpulan mana? Rajin sikit, jangan jadi malas. 3. 2 kumpulan je tak? 3. Awak dah kena pergi mana? Awak dah kena isi. Ni, 2 orang tu datang sini. Sini tu ni ke? Ada 2. Oh ya, 2 je lah. 2 kumpulan. Macam ni. Awak seorang sini, awak seorang sini. Aimi sana. Oh, dia ambil sini je. Sebab sini 3 orang. Untuk kumpulan datang ke hadapan ambil kertas ni. Dan kumpulan dah dapat kertas baju. Jadi pada kertas baju tu, saya nak kamu semua tulis isi-isi penting daripada sinopsis tadi. Yang mula. Boleh tengok balik. Boleh. Kita lalu. Nah. Gitu je. Saya bagi masa 10 minit setiap kumpulan. Tak ada masa. Aili tak 10 hari Cikgu 5. ada marker ke? Cikgu nak tinggal marker depan tu. Saya dah bagi. Baik dah. Nah. Sini Min. Apa? Depan sini aku dah. Buat je macam mana ikut kreativiti masing-masing. Aha. Saya nak letakkan mata. Lepas terok. Minta. Urus apa dah? Sama boleh. Ya. Oh, Ikut ni. Kena menabrak musik. Cikgu betul ke tu cikgu? Cuba guna je terang sikit. okey. Nampak sebelah ni. Cikgu cakap dah. Oh, okey. Betul. Cikgu isi pertama. Jadi setengah orang ayat ke isi je? Memudahkan kamu untuk bentang ni. Tanggungjawab soalan. Buatlah phone aku. Apa? Phone aku kan kena kalimah ni sikit bagi nampak. Buat Ban. Cikgu betul ke tu cikgu? Cuba guna je terang sikit. Okey. Nampak sebelah ni. Cikgu cakap dah. Oh, okey. Betul. Cikgu isi pertama. Tulis. Nasi tulis je? Jadi setengah orang ayat ke isi je? Ada berapa watak tadi? Memudahkan kamu untuk bentang ni. Buatlah sekali raya. Kamu dah pilih apa? Balik pula. Kalau nak kena tahu.
Ana. Siapa lagi? Zaki. Keputusan. Cinta meninggalkan kecintaan masjid ini. Ini ya, simple lagi. Simple lagi. Apa ni? Dia nak upload cerita je ni. Tertukar dia Tak baca. bukan tak baca, dia tertukar je. Dia meninggalkan Malaysia. Meninggalkan cinta. Malaysia. Dia meninggalkan demi cintanya. Dia berhenti belajar tu untuk ikut laki dia. Demi mengikut Zaki tu kat Malaysia. Tanya Anya meninggalkan cinta hatinya. Bukan. Dia mementingkan cinta hatinya dan sanggup. Dia sanggup berhenti belajar. Ya lah anak mengikut mengikut apa? Untuk cinta hatinya. Cinta hatinya Zaki hingga sanggup berhenti belajar. Kalau Zaki anak ibu boleh ke? Zaki anak ibu. Zaki anak mak. Oh, berhenti belajar Anak di ibu universiti ni. Yang mementingkan daripada Lagi. Bisa kambing tu. Asal baca ilmu. Kita apa faham? Dia belajar di Malaysia. Dia belajar sanggup berhenti dekat universiti Pulang Tulis tu. Ikutlah kita kat Malaysia. Zaki ni. Cinta ke Pak konflik keluarga. Ni Mak Munah bakal menjalani ni kemudahan. Minta izin. Anak ibu lah. Bini cikgu. Wah, tak saya buka saya. Ada sosang ni. Zaki lebih pandai daripada Sitri ni. Dengan menyayangi. Menyayangi. Okey, tulis anak selama kamu Ibunya berbanding Apa nama? anak kesayangan Coba dia siapa ni? Thomas. Tidak rena tu. Tidak kat dia. Anak bohong. Ada anak bernama Adu, mempunyai anak bernama Ya. Ini ketidakbahagiaan sama Zaki. Satu lagi boleh apa? Tarik dia. Apa ada satu lagi? Macam bau macam Zaki dan anak. Ana seorang yang tegas. Dah ada 3 minit lagi untuk selesaikan. Ana seorang yang tegas.
Nama Tina. Itu tahu kerja ni pun. Sebenarnya Nawi ada dia pindang ni dia. Anak ke? Tu anak teringat pesanan ayahnya tu. Tentang kebahagiaan ni bersama Zaki. Mungkin ada konflik lah sebab bapak dia. Anda teringat pesanan ayah. Pesanan ibu. Tentang ketidakbahagiaan. Ketidakbahagiaan. And apa? And salt. Biar bersama-sama. Cikgu siap dah. Dah lah. Tak. Belum ni dah siap ke belum? Dah. Kalau dah siap, dia dah siap tolong tampak ke hadapan Lepas tu hantar seorang atau dua orang wakil untuk bentang. Sekarang je saya. Sekarang. Kalau dah siap lah. Lalu. Ha. Siapa seorang yang dapat bentang? Buat bentang ni. Seorang atau dua. Iya. Abang. Ya. Saya tampal kamu baca. Boleh dah. Boleh. Biar dia tepek dulu kat nakak kat sini. Kau bentang. Kau tampak. Oh, tak ada awak. Ya, sudah nak bawa. Buat nak pun. Kita maju kat mulut. Dah Jadi saya nak kumpulan Danila. Nampak macam seram. Jalan dengar Okey, saya ikut semua. Okey. Saya nak baca ni. Isi-isi penting drama Ana yang terdapat dalam sinopsis. Nombor 1, Zaki lebih menyayangi ibunya, iaitu Mak Munah berbanding isterinya Ana. Yang kedua, Ana mengikut cinta hatinya iaitu Zaki hingga sanggup berhenti belajar Universiti Cambridge. Yang ketiga, Zaki mempunyai anak bernama Tina. Dan yang terakhir, Ana teringat pesanan ayahnya tentang ketidakbahagiaannya bersama Zaki. Baik, terima kasih. Grup ni, mana wakil dia? Seorang atau dua untuk bentangkan. Gua Abang. Okey, selamat pagi semua. So yang ni isi penting dalam sinopsis drama anak. Pertamanya watak. Dia ada, kita ada 6 watak pertama lah. 6. Ana, Zaki, Mamuna, Dr. Chan, Tina dengan Thomas Carpenter. Okey, dalam seperti ni ayah kepada anak. So isi yang pentingnya lah pertama anak kehilangan ibu. Seterusnya anak kesayangan Thomas Carpenter. Lepas tu anak meninggalkan Malaysia kerana cintanya. Lepas tu anak tetap Mamuna bakal menjalani pembedahan mata. Seterusnya Zaki ialah anak kesayangan ibu. Okey. Dan akhir sekali anak tetap bertugas dan masuk ke dalam balai berlema. Baik, terima kasih Abang. Boleh masuk. Jadi, korang rasa grup mana yang lebih Kami salah. Sebagai salah dia cakap meninggalkan. Dia mengikuti.
Oh. Betul tak cikgu? Betul. Kita tak Jadi- faham kami menyedari. Kami menyedari. Kreatif tak ada ibu. Potong-potong. Tulisan apa tu lagi? Isi kami Tapi tepat. isi dia orang tepat. Mantap tu lah macam tu. Tak boleh. Tak boleh juga. Sebab ketepatan isi je kita nak. Jadi, guru ni Saya tak jawab lagi. Tadi saya jawab tu. Sabar. Ada aku saya jawab. Jadi kita dapat lihatlah apa yang kawan-kawan kita bentangkan tadi, iaitu sinopsis ataupun isi-isi penting yang ada dalam drama Ana ni. Jadi pentinglah untuk kita tahu sinopsis sebuah drama ataupun karya sastra tu, sebab ia mampu memberi kefahaman yang lebih lanjut lah terhadap kita untuk memahami dengan lebih mendalam pasal sesuatu karya ni. So, kita akan go kepada topik seterusnya, iaitu watak dan perwatakan. So, siapa pernah dengar pasal watak dan perwatakan ni? Watak saya pernah dengar. Apa maksud dia? Atau apa awak yang faham tentang watak ni? Watak tu macam watak yang dalam drama tu. Karakter. Sama ya tu karakter watak. Bahasa Inggeris tu karakter. Orang yang berlakon. Orang yang terlibat. Nama aku. Nama aku. Tingkah laku. Lagi apa lagi yang korang faham pasal watak? Karakter. Orang yang berlakon. Sebutkan bahasa Inggeris dia untuk watak ke? Karakter. Karakter. Okey. Bahasa itu. Karakter. Lagi. Hamba, apa yang faham pasal karakter? Watak. Individu, watak. Ah, Dia ada betul sikap tersendiri. sikap tersendiri. Betul lah tu. Apa yang awak faham tentang watak ni? So, kita akan go untuk masuk watak yang sebenar, iaitu watak ialah individu atau tokoh yang memainkan peranan dalam sesuatu karya sastra seperti novel, cerpen atau drama. Watak ni lah yang akan menggerakkan sesuatu cerita tu. Sama ada cerita tu akan jadi menarik atau tak. Watak-watak ni lah yang penting. Jadi watak ni biasanya terbagi kepada 4 lah, iaitu watak utama, watak sampingan, watak antagonis dan protagonis. Siapa tahu watak utama tu macam mana? Macam novel. Macam nanti. Watak yang Bagus Afrina. Macam nak jawab ke? Bagus. Ya. Watak utama. Watak utama tu watak yang selalu keluar dalam cerita tu. Ya, betul. Tak ada lepas ni. Okey. Seterusnya adalah perwatakan. Perwatakan adalah cara pengarang membina, menggambarkan dan mempersembahkan sifat, sikap, nilai, pemikiran dan personaliti sesuatu watak. Jadi, perwatakan ni secara mudah untuk kita fahami adalah sikap seseorang tu lah. Perwatakan ni boleh dilihat melalui pelbagai cara. Contohnya, dalam karya tu kita boleh tengok daripada dialog dia, tindakan dan perlakuan, reaksi watak lain, gaya bahasa pengarang dan monolog ramal. Contoh-contoh perwatakan adalah perwatakan baik, penyayang, tegas, pemarah, rasional dan lain-lain. Pengecut, macam siapa Okey. Ada. Okey. Untuk drama Ana ni, dia ada 6 watak utama ataupun watak-watak yang ada dalam drama ni. Yang pertama adalah Ana. Alin, baca. Jadi dia. Nampak tengah borak tu. Ana berumur 26 tahun. Dari Tuan Zaki, peranakan Inggeris dan Melayu dibesarkan di England. Ibunya meninggal dunia ketika zaman darurat di Malaya kerana ditembak oleh komunis. Ana anak Sir Thomas Carpenter, seorang buruh masalah dan getah Inggeris di Malaya. Ana siswa jurusan ekonomi di University Cambridge tetapi tidak meneruskan pengajiannya kerana cinta akan geografi dan memperkuatnya ke Malaysia. Ana seorang yang terburu-buru. Ana menjadi seorang anak perempuan bernama Tina. Baik, terima kasih Radin. Jadi kita dapat lihat dah, Ana ni adalah, siapa tahu Ana ni watak apa? Utama. Utama. Kenapa korang cakap dia watak utama? Cikgu drama. Dia sangat penting. Betul. Betul lah tu. Sebab nama dia pun Nama dia drama dia. Ana. So next kita ada watak Zaki. Saya nak
Syahid. Wani. Tak tahu nak kena lagi. Okay, watak Zaki. Zaki merupakan suami Ana, berusia kira-kira 30 tahun. Seorang jurusan sejarah di Universiti Cambridge. Walaupun Yang lain dengar sebab nanti kita akan Walaupun berlakon. cintanya kuat terhadap anak, tetapi ini tidak menjadikannya lupa akan tanggungjawab terhadap ibunya yang telah tua, uzur, separuh lumpuh dan hampir-hampir buta matanya. Zaki juga seorang anak yang mengenal jasa ibunya yang banyak berkorban demi pelajarannya. Seorang anak yang berbakti dan bertanggungjawab. Seorang yang mencintai sejarah tanah air, seorang yang rajin berusaha, mempunyai anak bernama Tina dan juga seorang yang penyayang. Baik, terima kasih Wani. Dan seterusnya untuk Mak Munah. Ini saya bacalah. Mak Munah ialah seorang yang berkawan untuk mendidik anaknya. Seterusnya, Mak Munah juga adalah seorang wanita yang berumur 57 tahun. Mak Munah juga adalah seorang ibu mentua yang baik hati dan cuba menyesuaikan dirinya dengan anak, iaitu menantunya itu. Mak Munah juga seorang yang penyabar dan juga seorang ibu yang rajin. Ini untuk Dr. Chan. Syahir, saya nak awak baca. Dr. Chan, seorang doktor pakar mata, berumur kira-kira 32 tahun, sahabat Zaki sejak di bangku sekolah, bersempati terhadap kisah yang dihadapi oleh Zaki dan keluarganya, membuat tawaran merawat ibu Zaki yang hilang penglihatan itu. Baik Syahir, terima kasih. So, saya ada satu aktiviti. Aktiviti ni dikenali sebagai tahu dan lakon. Saya nak berlakon. Saya nak awak bentuk dulu kepada Saya nak berlakon. 3 kumpulan. 3 kumpulan. Ha. Saya nak Baca berlakon. dari Nadir, baca balik. Baca balik. Baca balik Nadir. Ikutlah saya. Duk saya duduk Nadir. Baca Ashman. Ashman Syahid. Ashman Syahid. Satu tak payah faham. Cikgu yang sorry. Dia tu bila lagi. So dah ada dalam kumpulan eh? Saya akan bagi tahu cara permainan ni. Dekat tangan saya ni ada 4 kad. Dalam setiap kad ni ada karakter yang awak perlu lakonkan. Karakter tu berdasarkan kad ni lah. Tapi situasi dia awak pilih je. Situasi macam mana-mana. Yang penting kena dengan watak dan perwatakan tu. Kumpulan apa? Seorang je bagi. Orang je. Yang lain bincang seorang pelakon terhebat yang akan hadir ke hadapan. Baik. Saya nak wakil tu. Baik cabut. Dengan anak. Miru dah. Kuning ni. Kuning. Mak Munah ke? Dia cakap motor. Tak ada lagi. Buka. Saya kemai orang. Orang. Origami macam Tarik tu. Zaki. Tarik. Oh, tu belum. Dia menarik. Yang jadi buta ni. kamu dah seorang Pandai-pandai ya. surga dah bangun. Siap seorang-seorang seminit untuk berlakon. Tak kisahkan saya kena tunjuk. Tak kisah. Asalkan kena dengan perwatakan dengan watak. Sakit tunjuk muka habis ni anak. Saya akan tanam. Seorang berapa orang dalam belakang Jadi cara Seorang. Yang terbaik. yang terbaik. penyayang akan ibu. Itu banyak salah tanya. Balik. Dia lagi nak berlakon. Ikut situasi. Ah, ikut. Bapak saya kamu dia ni. Komus kopi tu. Spontan ni boleh ni. 3 minit lagi habiskan. Anak ke? Apa Zaki? Bukan Zaki. Anak. Apa jadi anak?
Saja ke? Tak. Masalah saya. Masalah saya. Kau ada effort eh. Yang mana nak atas ah? Kalau nak atas. Kalau nak bawa seorang pelakon tambahan untuk bantu pun boleh. Saya minta apa tu? Apa yang nak jadi anak aku, Tina. Hai ayah. Dia bakal jadi karakter. Tina. Nanti jangan share Mak Muna makan dulu. share video ni. Ina. Mak Mun dah saudara. Aku paling passion. Ada 2 minit lagi eh. Aku call lah kan? Buat semua Ayah nak susu. Susu kat kamera. Aku call. Cikgu dah ready, cikgu. Dah. Dah. Dah cakap. Group ni dah ready ke? Belum? Balik ke lagi? Sebentar. Apa nak? Zaki. Kau sorak. Ini yang tu minta tak? Nanti dah Serentak ke cikgu? Bukan. Seorang-seorang. Oh, asing. Cikgu tak serentak, cikgu tak serentak. Tak menarik, cikgu. Boleh masuk. Okey, ikut. Dapat apa? Anak ada situ, anak ada sebab saya nak call kan. Tak minang tak tahu. Ana dah. Kita kelas drama. Apa sebiji balik? Buat apa kau? Cabut. Di satu minggu. Saya kata ke sini. Macam jangan dia. Tina. Banyak dia tak kaya dah nama kita lagi. Dan Dah. okey, sekarang saya nak kamu semua hantar wakil. Seorang hantar dulu. Seorang hantar dulu. Tak. Kalau nak tolong ke boleh lah. Situasi klik sendiri eh. Ikut kreativiti. Bincanglah dulu. Bincang. Bangunan lembut sikit. Bangunan lembut sikit. Bangunan apa? Betul mas. 2 minit saya bagi prepare. Tak boleh lebih. Siapa Ana? Kau pernah sakit duduk tenang. Kau tak ada kau tak. Bangunan buta. Sudah. Bangunan buta. Kau nak tahu kita. Ai kau dah tahu tak? 1 minit je kan? Ha? 1 minit je kan? Ya. Ya, hobi dia belakang. Lebih pun tak apa. Hobi je. Tak. Aku tak tahu. Tengok benda ni. Jangan. Jarang. Oh ya, kurang ajar. Din, gila Din. Kenapa aku tak mau bincang? Dah. Ready ya? Laki. Anak. Orang betul pakai tongkat. Dia suruh bersih rontok. Rosak. Sakit lah. Oh, start dulu. Dah ke? Dah. Hospital. Ke hospital. Babak 1 Okey, ready ya? Babak 1. di hospital. 1, 2, 3. Mak sakit ke? Ya Allah, mata mak nampak tak saya? Satu. Ya Allah, mak teruk sangat ni. Tapi isteri saya Jangan catat apa watakan dah dekat Malaysia 3. macam mana? Saya cuba call isteri saya dulu dia. Ring.
Sayang. Ya bang. Mak sakit sayang. Ha, mak sakit. Ya, sakit mata. Jadi apa yang saya perlu buat ni? Baliklah ke Malaysia. Datang dengan abang. Kita pergi tengok mak nak. Mak kena operate mata ni Balik sayang. Malaysia bang. Ya. Berat untuk saya balik Malaysia tu abang. Asal pula tak nak syurga ke? Nantilah saya fikir-fikirkan lagi bang. Baliklah sayang. Kesian dekat anak kita Tina. Rindu dengan pelukan awak. Saya kena fikir-fikir lagi dah abang. Berat hati saya tu nak balik Malaysia. Lepas tu saya nak cakap macam mana dekat mak? Pada-pada lah awak cakap gapak. Awak ni isteri apa? Jangan sampai macam Transfer RM50 dekat saya sekarang. Transfer cepat. Saya nak bayar bil macam mana? Saya tak ada duit. Cubalah abang minta bantuan ke apa ke. Weza. Dah apply ke zakat? Beasiswa awak tu yang awak belajar dekat University Cambridge tu dah tak ada. Mak Munah Buat cakap apa? pancing je. Tak ada apa. Kejap Mak, saya cuba pujuk Ana. Buat Mana duit awak? Beasiswa? Abang ni dah paksa-paksa saya boleh tak nak balik Malaysia pula. Saya tak. Macam-macam mana pun sekalipun saya nak awak balik ke Malaysia. Faham? Tengok nak nanti. Dah lah abang tu. Mak pula pujuk. Mak, saya dah call Ana, isteri saya. Ana nak balik tapi kita tengah berbincang sebab kita tak ada zakat. Nak datang ke Malaysia, nak balik ke Malaysia kena guna duit mak. Nanti saya cuba apply zakat lagi ya. Ataupun mak nak cuba call Ana. Boleh? Kering. Hello, kenapa lagi abang ni? Mak Munah. Kenapa tak nak balik Ana? Kenapa ni mak? Mak ni dikena gunakan je dengan abang tu kan? Saya mak minta Mak Munah kan. Saya dah buat. Lama mati dah kalau tengok satu jadi dua. Mak suruh je lah Zaki tu cari apa ni kebelanjaan sendiri. Tapi kan kamu berjumpa sangat. Tapi mak dia ada ke fikir perasaan saya ni? Tak ada. Sebab tu saya tak nak balik Malaysia tu. Mak pun ada pasal. Batuk aku ni. Nantilah mak saya fikirkan balik. Okey mak. Baik. Nanti kita jumpa. Okey mak. Mak jaga diri. Selamat. Baiklah, terima kasih kepada Awak nak ikut naik mall. Bagi tadi tu. Isteri saya dulu ya. Bukan. Ping. Sayang. Ya bang. Mak sakit sayang. Ha, mak sakit. Ya, sakit mata. Jadi apa yang saya perlu buat ni? Baliklah ke Malaysia. Datang dengan abang. Kita pergi tengok mak nak. Mak kena operate mata ni Balik sayang. Malaysia bang. Ya. Berat untuk saya balik Malaysia tu abang. Asal pula tak nak syurga ke? Nantilah saya fikir-fikirkan lagi bang. Baliklah sayang. Kesian dekat anak kita Tina. Rindu dengan pelukan awak. Saya kena fikir-fikir lagi dah abang. Berat hati saya tu nak balik Malaysia. Lepas tu saya nak cakap macam mana dekat mak? Pada-pada lah awak cakap gampang. Awak ni isteri apa? Jangan sampai macam Transfer RM50 dekat saya sekarang. 50 ni. Transfer cepat. Saya nak bayar bil macam mana? Saya tak ada duit. Cubalah abang minta bantuan ke apa ke. Weza. Dah apply ke zakat? Beasiswa awak tu yang awak belajar dekat University Cambridge tu dah tak ada. Mak Munah Buat cakap apa? pancing je. Mak kejap ya mak. Saya cuba pujuk Ana. Buat sawah ke ni? Mana duit awak? Beasiswa? Abang ni dah paksa-paksa saya boleh tak nak balik Malaysia Din, buat pula. sawah Saya kan? tak. Macam-macam mana pun sekalipun saya nak awak balik ke Malaysia. Faham? Tengok lah nanti. Dah lah abang tu.
Mak pula punca. Mak, saya dah call Ana, isteri saya. Ana nak balik tapi kita orang tengah berbincang sebab kita dah apply zakat. Nak datang ke Malaysia, nak balik ke Malaysia kena guna duit mak. Nanti saya cuba apply zakat lagi ya. Muka. Ataupun mak nak cuba call Ana. Boleh? Okay, saya cuba. Kering. Mak kenapa saya? Kenapa lagi abang ni? Hello Ana, ni siapa? Ni Mak Mona. Kenapa tak nak balik Ana? Siapa ni mak? Mak ni dikena gunakan je dengan abang tu kan? Tak sayang Mak dekat Mak Mona ke? Tak sayang dekat Mak ke? Mak dah tak lama mati dah tak berapa. Kalau tengok satu jadi dua. Mak suruh je lah Zaki tu cari apa ni perbelanjaan sendiri. Tapi kan kamu berdua pasangan. Nah. Takkan cari Tapi orang. mak dia ada ke fikir perasaan saya ni? Tak ada. Sebab tu saya tak nak balik Malaysia tu. Mak pun ada perasaan. Dia batuk sikit ni. Nantilah mak saya fikirkan balik. Okey mak. Baik. Nanti kita jumpa. Okey mak. Mak jaga diri. Okay dah. Selamat. Buka. Baiklah, terima kasih kepada tiga-tiga pelakon kita. Bagi kau ni lu. Nah. Buka. Penny. Baiklah. Yang bukan pelakon tadi, saya nak tanya. Apa yang korang dapat daripada kita go kepada watak pertama? Ana. Korang tengok ni Ana ni macam mana tadi? Tegas. Lagi? Tentang pendirian. Pentingkan diri. Lagi? Udah panas. Tak ada rasa kasih sayang lagi? Kurang sayang kepada mak dia. Kurang sayang kepada mak dia. Betul. So, watak kedua. Apa tadi? Zaki. Apa yang korang tengok pada Zaki ni? Sayang mak dia. Zaki sayang mak dia. Sayang anak. Nak dia. Lepas tu dia lebih sayangkan mana? Anak ke mak dia sekarang? Mak. Mak dia. Lagi apa lagi? Zaki lelaki. Bertanggungjawab. Bertanggungjawab, betul. Lagi? Prihatin. Tak zakat. Ha? Zaki tak ada duit. Tak ada duit? Betul lah tu. Mak Mu nak tak payah, baik tak cakap mana. Mak Munah buta. So, rumusan pembelajaran kita hari ni. Untuk rumusan kita, saya nak setiap kumpulan ni hantar seorang wakil untuk bagi tahu apa yang kita belajar hari ni. Dapat dua cepat. Bongok lagi kau. Baiklah, yang bukan pelakon tadi, saya nak tanya. Apa yang korang dapat daripada kita go kepada watak pertama? Ana. Korang tengok ni Ana ni macam mana tadi? Seorang yang tegas. Tegas. Lagi? Tentang pendirian. Pentingkan diri. Lagi? Tak ada rasa kasih sayang. Ya. Tak ada rasa kasih sayang. Tak ada rasa kasih sayang lagi? Kurang sayang kepada mak dia. Kurang sayang kepada mak dia. Betul. So, watak kedua. Apa tadi? Zaki. Apa yang korang tengok pada Zaki ni? Sayang mak dia. Sayang mak dia. Lagi? Sayang anak. Sayang anak. Nak dia. Lepas tu dia lebih sayangkan mana? Anak ke mak dia sekarang? Mak. Mak dia. Lagi apa lagi? Ada duit. Zaki lelaki. Bertanggungjawab. Bertanggungjawab, betul. Lagi? Prihatin. Keluarga. Ha? Zaki tak ada duit. Tak ada duit? Betul lah tu. Mak Mu nak tak payah sebab dia tak cakap mana. Mak Munah buta. So, rumusan pembelajaran kita hari ni. Untuk rumusan kita, saya nak setiap kumpulan ni hantar seorang wakil untuk bagi tahu apa yang kita belajar hari ni. Kumpulan pertama, kumpulan ni. Silakan. Okay, dah. Apa yang saya belajar hari ni ialah dari drama Ana, sinopsis, watak dan perwatakan. Lepas tu ada pelakon sikit. Baiklah, kumpulan kedua, kumpulan tengah ni. Apa yang korang belajar hari ni? Seorang wakil. Saya nak ni. Bagus.
Okay. Sebelajar hari ini adalah pertama sekali adalah sinopsis drama anak. Ya, lagi? Lepas tu cikgu beritahu kami tentang watak dan perwatakan, maksud watak tu apa. Lepas tu kita pun tengok cara lakonan diorang dan ambil pengajaran daripada lakonan tadi. Betul. Terima kasih. Dan kumpulan terakhir. Kumpulan ni, sekarang. Fadil. Baiklah, apa yang saya belajar hari ini adalah pertama kita belajar tentang sinopsis drama anak. Lepas tu kita dapat tahu tentang watak perwatakan. Lepas tu kita belajar juga tentang teknik lakonan untuk drama anak. Baik. Terima kasih Fadil. So, rumusan pelajaran ini betul lah apa yang kawan-kawan korang bagi tahu tadi, iaitu kita belajar pasal sinopsis cerita anak ni, watak-watak dan perwatakan dan juga peranan watak-watak ni. So, kenapa kita kena belajar pasal sinopsis dengan watak ni? Jadi untuk kenapa kita perlu belajar pasal perkara ni adalah kita sebagai pelajar sastrania khususnya untuk kita faham tentang sesuatu karya tu, sudah pastinya kita perlu tahu sinopsis cerita tersebut. Sebab takkan kita main baca kan, tak tahu apa? Watak. Ya, tak tahu watak, tak tahu apa, main baca je. Jadi tak betul lah tu macam tu. So, itulah kepentingan kenapa kita belajar pasal drama anak ni. Baiklah, sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya ada sediakan latihan permukaan lah untuk korang semua. Jadi, saya nak esok semua hantar dekat bilik saya, boleh? Boleh. Ketua? Ketua ya. Bangun. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Nampak macam seram. Okey. Jalan dengar Okey, saya ikut semua. Okey. Saya nak baca ni. Isi-isi penting drama anak yang terdapat dalam sinopsis itu. Nombor 1, Zaki lebih menyayangi ibunya, iaitu Mak Munah berbanding isterinya Ana. Yang kedua, Ana mengikut cinta hatinya iaitu Zaki hingga sanggup berhenti belajar Universiti Cambridge. Yang ketiga, Zaki mempunyai anak bernama Tina. Dan yang terakhir, Ana teringat pesanan ayahnya tentang ketidakbahagiaannya bersama Zaki. Baik, Itu sahaja. terima kasih. Grup ni, mana wakil dia? Seorang atau dua untuk bentangkan. Okey, selamat pagi semua. So yang ini isi penting dalam sinopsis drama anak. Pertamanya watak. Kita ada 6 watak utama lah. 6. Ana, Zaki, Mamuna, Dr. Chan, Tina dengan Thomas Carpenter. Ini ayah kepada anak. So isi yang pentingnya ialah pertama anak kehilangan ibu. Seterusnya anak kesayangan Thomas Carpenter. Lepas tu anak meninggalkan Malaysia kerana cintanya. Lepas tu anak tetap Mamuna bakal menjalani pembedahan mata. Seterusnya Zaki ialah anak kesayangan ibu. Okey. Dan akhir sekali anak tetap bertugas dan masuk ke dalam balai berlepas. Baik, terima kasih abang. Jadi, korang rasa grup mana yang lebih Kami. Salah. Sebab dia salah dia cakap meninggalkan. Dia mengikuti. Betul tak Ego? betul? Jadi kami punya jari. Kami bagi jari. Foto-foto. Tulisan apa tu? Isi kami Kami isi dia orang tepat. Tak boleh. Tak boleh juga. Sebab ketepatan isi je kita nak. Mana kita belajarkan hari ini. Tadi saya jawab Sabar. Cikgu saya kena berapa? Baiklah. Jadi kita dapat lihatlah apa yang kawan-kawan kita bentangkan tadi, iaitu sinopsis ataupun isi-isi penting yang ada dalam drama anak ni. Jadi pentinglah untuk kita tahu sinopsis sebuah drama ataupun karya sastera tu, sebab ia mampu memberi kefahaman yang lebih lanjut lah terhadap
terhadap kita untuk memahami dengan lebih mendalam pasal sesuatu karya ni. So, kita akan go kepada topik seterusnya, iaitu watak dan perwatakan. So, siapa pernah dengar pasal watak dan perwatakan ni? Watak saya pernah dengar. Apa maksud dia? Ataupun apa orang yang faham tentang watak ni? Watak tu macam watak yang dalam drama tu. Karakter. Apa ya tu karakter watak? Bahasa Orang yang Inggeris tu berlakon. karakter. Orang yang berlakon. Mana maka? Nak maka? Tingkah laku. Lagi apa lagi yang kau nak faham pasal watak? Karakter. Orang yang Tu bukan bahasa Inggeris ke untuk watak karakter tu? Karakter. Oh, okey. Bahasanya Indo. Karakter. Lagi. Hamba, apa yang faham pasal karakter? Watak. Individu, watak. Dia ada betul sikap tersendiri. Sikap tersendiri. Betul lah tu. Apa yang awak apa yang faham tentang watak ni? So, kita akan go untuk masuk watak sebenar, iaitu watak ialah individu atau tokoh yang memainkan peranan dalam sesuatu karya sastra seperti novel, cerpen atau drama. Watak inilah yang akan menggerakkan sesuatu cerita tu. Sama ada cerita tu akan jadi menarik atau tak. Watak-watak inilah yang penting. Jadi watak ni biasanya terbagi kepada 4 lah, iaitu watak utama, watak sampingan, watak antagonis dan protagonis. Siapa tahu watak pertama macam mana? Macam Nadir. Watak yang Bagus Afrina. Macam nak jawab kan? Bagus. Watak utama. Watak utama tu watak yang selalu keluar dalam cerita tu. Ya, betul. Tak ada lepas ni. Okey. Seterusnya adalah perwatakan. Perwatakan adalah cara pengarang membina, menggambarkan dan mempersembahkan sifat, sikap, nilai, pemikiran dan personaliti sesuatu watak. Jadi, perwatakan ni secara mudah untuk kita fahami adalah sikap seseorang tu lah. Perwatakan ni boleh dilihat melalui pelbagai cara. Contohnya, dalam karya tu kita boleh tengok daripada dialog dia, tindakan dan perlakuan, reaksi watak lain, gaya bahasa pengarang dan monolog draman. Contoh-contoh perwatakan adalah perwatakan baik, penyayang, tegas, pemarah, rasional dan lain-lain. Pengecut macam siapa Noding. Okey. Untuk drama Ana ni dia ada 6 watak utama ataupun watak-watak yang ada dalam drama ni. Yang pertama adalah Ana. Noding, baca. Nampak tengah borak tu? Ana berumur 26 tahun. Ya. Isteri kepada Zaki, peranakan Inggeris dan Melayu dibesarkan di England. Ibunya meninggal dunia ketika zaman darurat di Malaya kerana ditembak oleh komunis. Ana anak kesayangan Thomas Carpenter, seorang pengurus besar ladang getah Inggeris di Malaya. Ana siswa jurusan ekonomi di University Cambridge tetapi tidak meneruskan pengajiannya kerana cinta akan Zaki dan mengikutnya ke Malaysia. Ana seorang yang terburu-buru. Ana mempunyai seorang anak perempuan bernama Tina. Baik, terima kasih Nodin. Jadi kita dapat lihat dah, Ana ni adalah, siapa tahu Ana ni watak apa? Utama. Kenapa korang cakap dia watak utama? Nama drama tu Ana. Betul. Betul lah tu. Sebab nama dia pun drama dia kan. So next, kita ada watak Zaki. Saya nak Wani. Tak tahu nama lagi. Watak Zaki. Zaki merupakan suami Ana, berusia kira-kira 30 tahun. Seorang lulusan jurusan sejarah di University Cambridge. Walaupun Yang lain dengar sebab nanti kita akan berlakon. cintanya kuat terhadap Ana, tetapi ini tidak menjadikannya lupa akan tanggungjawab terhadap ibunya yang telah tua, uzur, separuh lumpuh dan hampir-hampir buta matanya. Zaki juga seorang anak yang mengenal jasa ibunya yang banyak berkorban demi pelajarannya. Seorang anak yang berbakti dan bertanggungjawab. Seorang yang mencintai sejarah tanah air. Seorang yang rajin berusaha, mempunyai anak bernama Tina dan juga seorang yang penyayang. Baik, terima kasih Wani. Dan seterusnya untuk Mak Munah. Yang ni saya bacalah.
Makmunah ialah seorang yang berkorban untuk mendidik anaknya, iaitu Zaki. Seterusnya, Makmunah juga adalah seorang wanita yang berumur 57 tahun. Makmunah juga adalah seorang ibu mentua yang baik hati dan cuba menyesuaikan dirinya dengan Ana, iaitu menantunya itu. Makmunah juga seorang yang penyabar dan juga seorang ibu yang rajin. Ni untuk Dr. Chan. Syahil, saya nak awak baca. Dr. Chan, seorang doktor pakar mata, berumur kira-kira 32 tahun, sahabat Zaki sejak di bangku sekolah, bersempati terhadap kesih yang dihadapi oleh Zaki dan keluarganya, membuat tawaran merawat ibu Zaki yang hilang penglihatan itu. Baik Syahil, terima kasih. So, saya ada satu aktiviti. Aktiviti ni dikenali sebagai tahu dan lakon. Saya nak awak bentuk dulu kepada 3 kumpulan. Ha. Baca title dia, baca Baca balik. balik. Baca balik adik. Ikutlah saya. Duduk situ tak ada. Bantu Ashma duduk situ. Ashma dengan saya duduk situ. Ashma dengan saya duduk situ. Tak payah belah. Cikgu yang teori. Saya dah tersen dalam aku sikit. So, dah ada 2 kumpulan dah? Dah. Saya akan bagi tahu cara permainan ni. Dekat tangan saya ni ada 4 kad. Dalam setiap kad ni ada karakter yang awak perlu lakonkan. Karakter tu berdasarkan kad ni lah. Tapi situasi dia awak pilih je. Situasi macam mana awak nak. Yang penting kena dengan watak dan perwatakan tu. Kumpulan apa? Seorang je bagi. Orang je. Yang lain bincang seorang pelakon terhebat je boleh, yang akan boleh. ambil hadapan. Baiklah. Aku jadi anak-anak. Saya nak wakil tu. Baik cabut. Saya. Dia nak. Biru dah. Makmunah ke? Dia jangan nak butang. Tak boleh lah. Buka. Origami Syah. Tarik tu. Zaki. Tarik. Audio Jungle.